Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, untuk projek hari ni saya akan mencuci blower untuk kereta Saga FLX saya ni lah. Ini dah lama saya tak pernah cuci, sejak pada beli 2012 lebih kurang tuan-tuan. Sampai sekarang saya tak pernah cuci saya punya blower kat bawah ni. Untuk hari ni saya nak buka dan cuci dia tuan-tuan. Jadi cover ni nak kena cabut dulu untuk bawa keluar dia punya blower lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, langkah pertama nak kena cabut keluar dia punya tempat simpan barang ni. Dia ada hook di bahagian bawah kiri dan kanan. Jadi cara nak buka dia senang saja. Tuan-tuan buka dulu dia punya cover ni, kemudian pegang di bahagian bawah ni, dan kemudian tuan-tuan rentak dia slow-slow saja, manja-manja saja tuan-tuan, nampak? Jangan buat kasar-kasar, nanti patah, masalah lain pula timbul tuan-tuan. Dia ada kiri dan kanan di bahagian bawah. Pegang saya di bahagian bawah tu, kemudian rentak naik dia supaya dia keluar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ni bahagian kanan dan kiri. Dan boleh nampak dia punya blower. Di bahagian atas ni adalah dia punya filter dia tu. Yang ni pun kita akan cuci, dan juga di bawah tu adalah blower dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, langkah seterusnya saya akan cabut filter di bahagian atas blower ni lah. Dia ada cover dia, dia ada satu di hujung kanan ni, ada clip yang untuk cover dia lah. Jadi tuan-tuan hanya congkel saja clip tu menggunakan tangan. Dia akan terlepas daripada, tu dia terpelanting tuan-tuan lah. Aduhai, macam mana boleh terpelanting pula. Saya buat demo lagi sekali tuan-tuan lah. Bila tuan-tuan cabut saja klip di bahagian kanan tu, dia tak cabut lah. Tuan-tuan angkat sikit dia punya klip dia tu, dan yang sangkut di sebelah kiri ni pun akan jadi longgak, dan tuan-tuan boleh tarik dia lah. Ini adalah filter untuk bahagian blower tu. Ini pun tarik saja keluar tuan-tuan. Kita tarik saja keluar. Kalau tuan-tuan tengok tu, dia punya debu dia tuan-tuan, tak boleh bawa bincang punya. Ini dah lama tak cuci ni. Patut saya punya aircon tak berapa nak sejuk tuan-tuan. Dia menghalang angin daripada blower tu. Tu dia tengok tuan-tuan lah. Ini perlu cuci saja tuan-tuan, tak perlu tukar baru, sebab dia punya filter ni besi mesh tu. Jadi tak payah tukar bawah. Tuan-tuan tembak air saja bagi keluar balik dia punya habuk tu. Tengok di bahagian dalam, dalam bahagian ni pun tu dia berdebu tuan-tuan. Nak kena cuci tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sebelum saya cuci saya punya blower tu, saya akan cuci dulu dia punya filter ni lah. Cuci dan kita jemuk dia biar sampai dia kering lah. Okey tuan-tuan, dah tembak air lah, jadi habuk pun dah hilang, dan saya akan jemuk dia sampai dia kering lah. Sambil-sambil nak buka blower nanti, kita jemuk dia dulu di tengah terik matahari tu, dia bagi dia panas, bagi dia kering tuan-tuan lah. Okey, dah langkah seterusnya saya akan buka saya punya blower ni lah. Yang bersirip-sirip ditunjukkan dalam video ni lah. Ada beberapa skru yang perlu dibuka, satu soket yang perlu dicabut, dan juga satu hose yang perlu dicabut di bahagian bawah dia. Ini adalah soket tu, kita akan tarik keluar, dan juga ini adalah hose yang perlu ditarik keluar juga, dan ada 3 skru di bahagian bawah dan satu lagi di hujung sana tu. Semua ni perlu dibuka tuan-tuan lah, dan baru kita boleh cabut dia punya blower dia tu.
Okey tuan-tuan, blower ni pun kita dah cabut keluar dan satu nut di bahagian atas itu perlu dibuka untuk kita cabut blower tu daripada dia punya tapak dia lah. Supaya senang nak cuci. Dan saya akan cabut blower ni daripada dia punya tapak lah. Tu dia, kalau tuan-tuan boleh tengok, tu dia punya habuk. Ni di bahagian atas dan ni juga di bahagian bawah blower tu. Tu dia tuan-tuan. Cerita dia tak pernah cuci langsung ni. Dia punya tapak pun tu dia. Jadi saya akan mulakan proses cucian blower ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan, selesai sudah cucian blower, lebih kurang nampak better daripada yang tadi ya. Tapi dia ada di bahagian bila-bila tu dia leceh sikit nak cuci. Nampak ada lagi sikit-sikit kat ujung tu, kira okey lah. Dan kita jemur dia sampai dia kering lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, setelah beberapa jam menunggu dia kering dan kemudian saya akan pasang balik blower ni dekat dia punya tapak dia. Masuk dalam dia punya bahagian skru tu dan ketatkan nut dia balik sahaja. Okey, selesai tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi saya akan pasang balik saya punya blower ni di tempat asal dia tu. Macam mana tuan-tuan buka dan macam tu jugalah tuan-tuan pasang dia balik. Okey, blower dah pun kita pasang, jadi dia punya filter jangan dilupa tuan-tuan yang kita jemur tadi tu. Nampak dia punya bersih daripada segala habuk dia tu, nampak sampai ke seberang sana tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan pasang balik, slot saja masuk ke dalam tempat asal dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia punya filter pun saya dah pasang balik dan langkah seterusnya masuk balik dia punya tempat simpan barang tu Masuk dalam dia punya hook dia tu, tekan saja masuk dan dia akan lekat kat situ tuan-tuan Okey tuan-tuan, selesai sudah macam mana nak cuci blower. Mudah saja tuan-tuan buka, cuci dan kemudian pasang balik saja. Saya rasa setakat sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe. Bertemu kita lagi di lain video lain, masa lain, waktu lain, ketika dan juga lain perkongsian. Okey tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi